Okay, dah start recording. Okay. Alright. So tengok soalan nombor 9. Mana soalan nombor 9? Ni. Okay, soalan 9 belum Kalau kalau apa-apa terus je tulis dekat ruangan chat Okay. So soalan ni, Raja 4 menunjukkan penerangan bagi fasa yang terlibat dalam kitah hayat pembangunan SDLC. Okay, so SDLC ni tingkatan 4, okay, bab 1.7. Dia ada 5 fasa. So cikgu nak tanya, okay, cikgu nak tanya fasa X ni fasa apa? Fasa X ni ialah fasa dia pandai. Okay, fasa X ialah fasa analisis masalah. Kita tak tengok soalan lagi tau. Kita sedang analisis soalan dulu. Okay, analisis masalah. Lepas tu, yang ini fasa yang kedua ialah reka bentuk penyelesaian. Okey, sebenarnya kamu dah buat dah ni semasa kamu buat kerja khusus. Ingat lagi tak? Bila kamu buat kerja khusus, kamu ada buat semasa tingkatan 4. Tingkatan 4 kamu buat analisis masalah dan reka bentuk penyelesaian. Semasa tingkatan 3, tingkatan 5, barulah kamu masuk fasa yang ketiga, iaitu membina dan menghasilkan sistem ni. Yang ni semasa tingkatan 5. So ini ialah fasa laksana penyelesaian. Soalan ni kita tak bincang lagi kan? Okey. Lepas tu fasa Y ialah uji dan nyahralat. Dan last sekali ialah dokumentasi. Dokumentasi inilah yang kamu sedang buat sekarang. Yang kamu tak siap lagi. Saya ada bagi deadline kan? Ingat lagi tak bila deadline saya bagi tu? So tolong siapkan ya. Okey. So saya nak tanya. Fasa mana yang kamu buat algoritma, carta alih, pseudocode, kamu buat ERD, fasa yang mana? Fasa pertama ke? Fasa kedua? Fasa ketiga, 4 atau 5? Fasa yang mana? Fasa yang keberapa yang kamu buat algoritma? Kamu buat carta alih? Ingat lagi tak pasal kerja khusus tu? Fasa yang keberapa? Nak on mic? Silakan on mic. Ya, pandai. Fasa yang kedua. So, semasa reka bentuk penyelesaian, kamu akan membina algoritma, iaitu sama ada kamu menulis pseudocode, menulis pseudocode dan ataupun melukis carta alih. Okey. Lepas tu, semasa laksana penyelesaian pula, masa form 5 ni, barulah kamu menukarkan fasa 2, iaitu reka bentuk penyelesaian, sama ada menukarkan pseudocode atau carta alih kepada kod atau cara, menterjemahkan. Okey, so semasa inilah kamu gunakan coding. Okey, kamu gunakan atur cara seperti bahasa peraturcaraan, seperti HTML. Okey, apa saya tulis ni kamu tulis HTML, PHP, JavaScript. Semasa fasa yang ketiga. Uji dan nyahralat, bila kamu buat coding, kita akan test run. Ada tak ralat? Kalau ada ralat, kamu akan membaiki ralat tersebut. Okey. Semasa analisis masalah. Saya nak tanya. Semasa analisis masalah, sudah bincang dah. Okey. So ini dah bincang, tak payahlah saya cakap lah. Okey. Sudah bincang. Kejap Okey, memang dah bincang. Sekejap saya nak. Itulah saya rasa macam dah bincang dah. Kejap Okey. Soalan 18 sudah kan? Soalan 19. Okey.
Betul tak? Soalan 19. Belum. Okey. Sekejap. Nasib baik bagi tahu awal-awal. Okey. So ini Rajah menunjukkan segmen atau cara dalam bahasa pengaturcaraan Java. Nyatakan ciri sub atau cara tersebut. Dia nak ciri sub atau cara tersebut. Sebelum ni saya ada bagi soalan ciri-ciri juga kan? Kejap soalan ciri-ciri pun saya dah pernah bagi ke? Sebelum ni ada tak saya bagi soalan ciri? Rasa macam ada. Ataupun ini soalan yang pertama? Soalan ciri. Tak ada. Okey, so kalau soalan ciri-ciri ni, okey, kalau soalan ciri-ciri, awak kena ceritakan apakah yang ada dekat dalam rajah tersebut. Okey, kena cerita. Bukannya kamu bagi tahu tentang fungsi. Okey, so sebagai macam mana kita nak ceritakan tu, saya nak tanya awak beberapa soalan dulu. Okey, so yang ini ialah sub atau cara. Okay, sub atau cara ada berapa guys? Sub atau cara ada berapa? Sub atau cara ada berapa anak? Ada dua. Iaitu function ataupun fungsi dan juga procedure. Di mana fungsi dia ada penyataan return, manakala prosedur dia tidak ada penyataan return. Oleh itu, bila ada penyataan return, maka dia memulangkan nilai. Okey, memulangkan nilai. Tapi prosedur dia tidak pulangkan nilai. Okey. So, untuk yang ini, dia guna apa ni? Function ke prosedur? Untuk soalan ni. Ya, dia guna prosedur. So, ini ialah prosedur. Okey, ini ialah prosedur sebab dia tidak ada perkataan return. Dan, kamu nampak tak? Kamu nampak tak? Ada berapa, kamu tahu tak nama sub atau cara yang ada dalam coding ni? Apa nama sub atau cara yang ada dalam coding ni? Kalau soalan tanya, berikan nama sub atau cara. So, apa jawapan dia? Bukan, nama sub atau cara. Prosedur tu jenis sub atau cara. Tapi kalau dia tanya, berikan nama sub atau cara yang terdapat dalam kod atau cara di atas. Ya, pandai. Luas segi 4. So, nama sub atau cara yang ini. Luas segi 4. Main pun juga ialah nama sub atau cara. Okey, so, tapi dia sub atau cara main. Sub atau cara ada sub atau cara main dengan sub atau cara lain. Yang ini luas segi 4 ialah sub atau cara lain. Dan kalau soalan tanya, apakah parameter? Apa parameter? Integer P dengan integer L. Kan? Yang ini ialah parameter. Integer P, integer L dengan string args ni. Ini ialah parameter. Okey, saya highlight dengan warna merah tu. Dan dia ada argument ni ataupun nilai ni, nilai 34, ini 34 tau. Mungkin dekat kamu tak jelas. 34 ni akan hantar ke value P, 56 akan hantar ke value L. Okey. Dan kita tengok kembali kepada soalan. Soalan tanya, nyatakan ciri sub atau cara. Bila ciri, kamu kena cerita apa yang berlaku dalam kod atau cara ni. Okey. So, kamu boleh kata, jawapan yang pertama ialah, kamu tak boleh kata, ini ialah prosedur. Tak boleh. Tapi kamu boleh ceritakan, sub atau cara ini tidak memulangkan nilai. Okey. Lepas tu, sub atau cara ini
sub atau cara ini tidak mempunyai perkataan return. Okey. Seterusnya, memang dia 3 markah, saya nak bagi 4 dekat kamu. Lepas tu kamu boleh kata nama sub atau cara lain dalam kod atau cara di atas ialah luas segi 4. S tu huruf besar. Luas segi 4. Okey. Dia ada parameter kan? So, awak boleh cerita dekat sini. Sub atau cara ini mempunyai 2 parameter. Iaitu P dan L. Okay, iaitu P dan L. Kemudian, kita boleh cerita yang ni. 34 dan 56 ini. Sub atau cara ini menghantar nilai 34 kepada parameter P dan 56 kepada parameter L. Faham tak? Kalau soalan ciri, kamu kena cerita apa yang berlaku dekat dalam bahan rangsangan tersebut. Apa yang berlaku dalam kod atau cara ini. Okey? Kamu tak boleh cerita nama jenis atau cara ini ialah prosedur. No. Iaitu tak boleh. Itu tak boleh diterima. Okey? Okey. Soalan 20. Rajah 8 menunjukkan teori yang digunakan bagi melaksanakan isihan. Isihan ada berapa guys? Isihan ada berapa? 2. Pandai. So, isihan buih dengan isihan pilih. Okay, isihan buih dengan isihan pilih. Cuma, apa saya nak cerita kamu, kalau kamu masih ingat, tak apalah. Okay, saya remind balik. Isihan buih, dia ada 2 for, 2 if. Dan, kalau dia lebih besar, maksudnya dia isi secara menaik. Kalau lebih kecil, maksudnya isi secara menurun. Tapi kalau isihan pilih, dia ada 2 for, 1 if. Dan dia terbalik. Lebih besar itu menurun, lebih kecil itu menaik. Okey? Okey. Kalau yang ini, awak rasa isihan apa? Isihan buih ke isihan pilih? Buih. Kalau buih, dia membandingkan bersebelahan. Tapi ini tak banding bersebelahan kan? Dia banding yang mana yang lebih kecil. Lepas tu, dia switch kedudukan. Nampak? 11 dekat sini. Mana pergi 64? Sini 64 ni. Ni silap ni. 64 pergi sini. So, ini bukan isihan buih. Tapi isihan pilih. Pandai. Okay. So, ini ialah isihan pilih. Isihan buih dia akan banding yang bersebelahan. Isihan pilih dia akan pilih. Dia pick. Okey. Ini maksudnya dia nak susun secara menaik. So nombor 11 dan nombor kecil dia bandingkan pula. Oh dia selepas nombor 11 ialah nombor 12. So 12 pergi sini, 25 pergi sini. Lepas tu 25 dengan 22 pula. 22 sini, 25 sini. Okey. Kalau isihan buih tak jadi macam ni. Dia bersebelahan. Okey, saya tunjuklah. Kalau isihan buih, macam ni. 64, 25, 12, 22, 11. So, dia banding dulu. 64 dengan 25. Siapa lebih kecil? 25. So, dia pergi macam ni. Lepas tu,
64 dengan 12. Siapa lebih kecil? Okey, 12. 64, 22, 11. Dan dia akan bandingkan bersebelahan sampai habislah. Sampailah disusun secara betul. Macam ni. Okey? Boleh saya harap awak tahu perbezaan antara isian buih dengan isian pilih. Okey. Next. Tak ada soalan dalam ni. Saya nak tanya. Kalau soalan tanya output, kan? Soalan tanya output. Kalau Java, kita nak cari perkataan apa? Kalau Java. Output, kalau Java, kita kena cari perkataan system.out.print. Kalau output PHP, okey, kita cari perkataan print. Okey. Kalau output JavaScript, kita cari perkataan apa? Kalau JavaScript, korang tak nak on mic ke? Cari perkataan apa? Ya, pandai. Document.write. Okey. Itu ialah cara dia. Okey. Soalan ni pula. Dah salin kan? Okey, soalan ni. Chan ada masuk tak Chan? Tak ada masuk budak ni Chan ada tuition. Okey. Alright. Contoh ini. Yang ini kan saya tak ajar lagi tau bab ni. Tapi saya ajar bahagian ni sebab dia ada keluar dalam exam. Okey. Yang ini ialah tingkatan 5, 3.2, muka surat 228. Buka buku teks sekarang. Muka surat 228. Kamu akan nampak satu jadual. Okey. Satu jadual warna orange kalau tak silap saya. So, yang itu awak tolonglah baca. Okey. Tapi awak tolong baca sebab dia ada mod capaian tu. Muka surat 228. Mod capaian dia ada W, ada R, ada A, ada W+, A+. Okey, so awak kena baca. So, awak tengok kat sini. PHP, F open, biodata.txt. Mod capaian. Ini mod capaian tau, W. Ini ialah mod capaian. Tolong buka buku teks, tengok buku surat 228. Lepas tu F right, Mazlin Musa. So F ni sama kan, dollar sign F ni kan. So F ni maksudnya dia refer kepada biodata.txt lah. Okey. Dan dia close. F close, F. Maksudnya dia akan tutup biodata.txt. File biodata.txt. Alright. Okey. Lepas tu dia open balik. Dia open biodata.txt dengan mod capaian A. F right, dia akan tulis pula mazlin@gmail.com. Lepas tu F close. Dia tutup biodata.txt ni. Okey. Soalan. Nyatakan fungsi kod atau cara beri kod. So, sama juga macam saya cakap. Bila dia cakap fungsi, maksudnya awak kena ceritakan apa yang berlaku lah. Okay, apa yang berlaku dalam baris kod atau cara tersebut. So, yang ini dia kata, apakah fungsi fopen biodata.txt dengan mod capaian A. So, dia nak yang ini. Dia nak yang baris ni. Okay. Fopen. Open maksudnya buka kan. So, jawapan ni ialah membuka. Okay. Fopen ni maksudnya buka. Dia buka apa? Dia buka file biodata.txt. Biodata.txt ni ialah notepad yang awak buka untuk buat import. Awak ada import pengundi kan? Awak ada import admin, betul? So yang awak buka, awak import tu, awak import notepad kan? Bukan notepad++, awak import notepad. So notepad tu yang file .txt tu.
Okay. So, membuka file. Oops. Okay. Membuka file biodata.txt. Biodata.txt. Okay. Dengan mod capaian. Okay. Cuba tengok dalam buku teks. Muka surat 228. Ini untuk apa? Ini menerangkan tentang apa? Saya tak nak bagi jawapan. Saya tunggu jawapan daripada kamu. Dibuka untuk ditulis. Dengan mod capaian A iaitu dibuka untuk ditulis sahaja. Tu jawapan dia. Okey? Okey. F write. Write ialah menulis. Betul? So, tulis sini. Menulis. Dia nak tulis apa? mazlin@gmail.com kan? So, tulis kat sini. @gmail.com selepas Mazlin Musa. Maksudnya, dia dah open biodata.txt. Lepas tu, dia tulis Mazlin Musa. Dah tulis Mazlin Musa, maksudnya dia tulis macam ni. Dia tulis Mazlin Musa. Lepas tu dia tutup. Lepas tu dia open lagi sekali, dia tulis pula mazlin@gmail.com. Itulah maksud dia. Okay? Right. F close. Close maksudnya tutup. So, menutup file. Dia tutup file apa? File biodata.txt. So, itulah jawapan dia. Okay. Right. Jelas Okay. Now, tengok buku teks. Muka surat 253. Oops. Tengok je muka surat 253. Jenuh saya nak ni. 253. Awak jumpa tak fungsi PHP MyAdmin? Ada berapa fungsi PHP MyAdmin? Cuba cari. Someone tolong type dekat situ. Muka surat 253 tu, apa fungsi PHP MyAdmin? Cepat, saya tunggu jawapan kamu. Membina pangkalan data, pandai. Lagi? Yabi je tulis. Membina pangkalan data, lagi apa? Membuat sandaran, pandai. Heli. Mengemas kini pangkalan data. Ya, memulihkan pangkalan data. Okey? So, yang empat-empat ni sila hafal. Okey, sila hafal. Muka surat berapa tadi saya cakap? Muka surat 253. Okey, muka surat 253 sila hafal. Okey, next. Next. Habis lah. Okey, sekarang kita tengok soalan ni. Soalan 2 ni. Ni soalan baru. Soalan baru saya bagi. Okey. Jadual 3A di bawah menunjukkan nama bulan cuti sekolah dan bulan persekolahan ni. Ada bulan cuti dan bulan persekolahan bagi 1 tahun. Manakala jadual 3B, mana jadual 3B ni? Ni. Coding ni. Okey, coding ni ialah jadual 3B. Ialah kod atau cara yang tidak lengkap. Soalan berdasarkan kedua-dua jadual tersebut. Okey.
Siapa hari tu ada yang tanya saya. Awak ingat tak kita buat soalan ni? Soalan ni. Saya ada bagi 2 jawapan yang apa? Satu yang ada saiz data elemen, satu tak ada kan? So, soalan tu lebih kurang macam soalan tu yang inilah. Okay. Program baris 1, program memaparkan bulan cuti dan bulan sekolah. Nombor 2, public class main. Baris 3, public static void main string args. Okay. Lepas tu, pengisytiharan tata susunan bulan. So, pengisytiharan tata susunan bulan maksudnya dia tidak menyatakan saiz elemen. Okay. Kalau isytiharkan tata susunan, kita tidak menyatakan saiz. Macam soalan ni, dia nak apa? Dia nak pengisytiharan tata susunan kan berserta umpukan. So, kita tak payahlah tulis saiz tu. Kalau dia nak saiz berserta elemen, berserta saiz data, barulah kita buat yang string, new string tu. Okay. Kemudian dia kata pengisytiharan tata susunan bulan sekolah dan saiz. Bila soalan tu dia nak macam ni, barulah awak buat yang cikgu ada bagi nota dekat tepi tu. Iaitu, okey, bulan sekolah jenis data dia ialah string. String sebab dia tata susunan, dia ada block bracket. Bukan curly bracket ya, block bracket. Kemudian ni, bulan sekolah. So, ni bulan sekolah. Alright. Sama dengan new string. Ada berapa elemen? Ada berapa elemen dekat sini? Ada 1, 2, 3. So, new string 3. Okay, new string 3. Alright. Sebab dia nak saiz, kita kena letak ini. Okay, sebab dia nak saiz, kita kena letak yang ini. Kita kena buat coding yang macam ni. Jelas tak sekarang? Hari tu ada murid tanya, cikgu bila masa nak guna macam ini, bila masa nak guna yang ini. So, jawapan dia sama. Kalau dia minta saiz, kena letaklah. Kena buatlah seperti baris 7 tu. Kemudian pengumpukan, bukan pengumpulan ni, pengumpukan nilai awal tata susunan. So yang ini tadi kita dah declare berserta saiz kan. So yang ini ialah bulan sekolah kosong. So ini indeks lah. Indeks kosong ialah Januari. Kena letak pengikat kata. Kemudian bulan sekolah 1, indeks 1 pula ialah Februari. Jangan lupa letak pengikat kata. Next, bulan sekolah 2. Ni block bracket ya. 2 sama dengan April. So itu jawapan dia. Boleh? Siapa faham? Angkat tangan. Okay. Okay, good. Okay, turun tangan balik. Dekat sini ada sub atau cara main dengan sub atau cara lain kan? Apa nama sub atau cara lain? Awak nampak ni. Sini dia ada dua sub atau cara ni. Ini yang pertama, baris 2, baris 2 sampai baris 14 ni sub atau cara main. Kemudian baris 16 sampai baris 21 ni, ini ialah sub atau cara lain. Awak tengok soalan ni, awak agak-agak lah kan. Apa nama sub atau cara lain ni?
Baris 2 sampai 14 ialah sub atur cara main. 16 sampai 21 tu, itu sub atur cara lain. Apa nama sub atur cara tu? Dapat agak tak? Cepat. Bulan cuti. Oh, bulan cuti, bulan sekolah tu parameter. Bulan cuti dengan bulan sekolah tu parameter. Awak rasa nama sub atau cara tu apa? Nama sub atau cara tu sepatutnya kita letakkan di ruangan ini. Awak rasa apa kita nak letak dekat situ? Fikir, cepat. Jaden, Kailun. Yang ni saya terlupa letak semikolon lah. Ni letak semikolon Tak ada siapa boleh jawab? Tak ada? Okey. So kalau tak ada, tak apa. Awak tengok buku teks singkatan 4 ni. Cuba awak buka 1.6. 1.6 sub atau cara. Oops. Kenapalah saya punya macam ni? Tak boleh nak ni. Cuba cari. 6. Satu point 6. Kejap Nak imbas kembali ni. Mungkin awak dah lupa. Okay, almost there. Ini. Awak tengok muka surat. Sub atau cara, nama sub atau cara, dia berpasangan tau. Okay, ni muka surat 148. Ni contoh. Awak tengok. Kalau dekat sini ada nama sub atau cara ni minta nama. So dekat dalam main mesti ada minta nama. Kemudian awak tengok juga dekat sini ada nama sub atau cara minta markah. So sini pun ada minta markah juga. So dia berpasangan. Okay. So kembali kepada soalan tadi. Cuba awak tengok dekat sub atau cara main. Dia ada satu yang pemanggil. Sebab yang ini ialah pemanggil. Ini ialah pemanggil. Yang dalam main dia pemanggil. Manakala ini ialah yang dipanggil. Ini ialah yang dipanggil. Okay, so saya dah bagi dah ni. Ini awak rasa apa dia? Nama sub atau cara tu yang patutnya kita letak yang dekat soalan yang saya highlight tadi. Tak dapat maklum, tak dapat lagi. Jawapan dia, tak faham ni pandai Ziqing. Akhirnya ada juga yang jawab. So yang ni, papan maklumat ni. So sini ialah papan maklumat. Okay, papan maklumat. Dan sama juga macam soalan yang tadi ni. Awak nampak tak? Dia berpasangan. Soalan nombor 19 ni. Dia berpasangan anak-anak. Nampak ni? Ni luas segi 4. Sini pun luas segi 4. Dia berpasangan. Lepas tu dekat pemanggil, which is di sini. Ini ialah pemanggil. Okay, dekat pemanggil ni. Dekat pemanggil ni. Dia akan panggil dan hantar. Dia panggil luas segi 4. Saya nak hantar 34 kepada P. Dan saya nak hantar 56 kepada L. So ini ialah dipanggil.
Alright. Jadi, yang ini berdasarkan yang saya cerita ni, apa kita nak letak dekat sini? Apa kita nak letak dekat sini? Awak rasa? Apa kita nak letak area sini? Ni. Apa nak letak ni? Kat baris 13 tu. Apa sepatutnya kita letak? Kita nak hantar apa? Nak letak apa? Apa maklumat yang kita dapatkan untuk dihantar kepada statik papa maklumat? Untuk kita hantarkan di sini. Ya, pandai. Bulan cuti. So, awak nampak tak ke sini ada bulan cuti? Sini yang baru kita buat bulan sekolah. So, sini kita buat bulan cuti. Koma. Ni saya buat B huruf besar kan? BS huruf besar. So, ini kena sama. Bulan sekolah. Okey. Dan bulan cuti bulan sekolah ni, kita kena hantar baris 13. Kita kena hantar nilai ni pada baris 17. Kalau kita tengok, contoh soalan 19 tadi, dia mesti ada jenis data. Integer P, integer L. Kan? Jenis data dengan nama pemboleh ubah parameter tersebut. Nama parameter tersebut. So, yang ini, bulan cuti, apa jenis data dia? Bulan cuti apa jenis data dia? Yang kita nak letakkan di sini. Apa jenis data untuk bulan cuti? String. Pandai. Okey. So, ini jawapan dia ialah string. Okey. S huruf besar. String. Disebabkan dia ialah tata susunan. Soalan 19 kod atau cara biasa kan? Tapi ini disebabkan dia tata susunan. Dia kena ada letak blok bracket. Okey. String. Bulan cuti. Okey. Yang ini pula, saya nak ikut yang mana? Saya nak tulis bulan cuti. Adakah awak tengok highlighter saya warna biru betul lah warna biru. Awak fikirkan. String bulan cuti saya nak ikut baris 5 ataupun baris 19. Memang sama. Macam sama je cikgu, tapi saya nak jawapan yang tepat. Saya nak ikut 5 ke ataupun 19. Bulan cuti. String bulan cuti. Sini bulan cuti ni. Ni adalah bulan cuti. Tapi bulan cuti ni saya ambil daripada baris 5 ataupun baris 19. Okey. Jabi kata 19. Siapa kata 19? Angkat tangan. Kailun. Jabi. Diorang je. Okey. Turun tangan Kailun. Siapa kata ikut baris 5? Angkat tangan. Semua orang kena bagi respon. Zici, Jaden, ramai kata baris 5. Okey, turun tangan. Jawapan dia ialah baris 19. Sebab awak nampak tak? Saya pernah cerita dengan kamu. Bila kita buat soalan coding, kita tengok open and close bracket. Awak nampak kat sini, tengok pada highlight saya warna biru Ini ialah public static void main. Ini ialah pembuka dia. Dan ini ialah penutup dia. Baris 14 ialah penutup curly bracket. Dan baris 17, static papa maklumat. Sini open dia ni. Okey, open curly bracket. Dan close dia baris 21. Dia maksudnya ada dua buah rumah. Satu rumah main, satu rumah papa maklumat. Sekarang ni kita berada di rumah papa maklumat. Maksudnya kita kena tengok pada baris 19. Buat apa kita nak pergi tengok rumah orang lain? Macam kamu juga. Kamu nak ikut cakap cikgu ke cakap mak awak? Mesti awak ikut cakap mak awak. Sebab awak sama building dengan mak awak. Awak dilahirkan oleh mak awak. Macam tu.
Okey? Atau yang ini maksudnya bulan cuti tu awak ambil daripada baris 19. Okey, sekarang dah clear? Siapa clear? Angkat tangan. Okey, good. Sekarang turun tangan. Siapa yang dah clear sekarang, maka saya nak tanya. Sini kan bulan sekolah kan? So sini koma, string, curly bracket, block bracket. Bulan sekolah dia yang mana? B huruf kecil yang ini ke? Ataupun B huruf besar baris 7? Baris mana? Bulan sekolah tu. B huruf besar ke B huruf kecil? B huruf kecil baris 20 ataupun B huruf besar baris 7? Bulan cuti hantar value dekat sini. Bulan sekolah hantar value kat sini. So B huruf besar ke B huruf kecil? Baris 7 atau baris 20? Apa ya B? Siapa kata baris 7? Angkat tangan. Ya B kata huruf kecil. Siapa kata bulan sekolah ni kita nak ambil yang baris 7? Baris 7. Siapa kata baris 20? Angkat tangan. Ya, jawapan dia ialah baris 20. Okay, so kita kena ikut yang inilah. Bulan sekolah. Bulan sekolah. Okay, faham pandai huruf kecil. Okay. Okay, now. Sekarang dah lengkap lah coding awak. Sekarang, nyatakan output akhir atau cara. Ini ialah Java. So, kita cari perkataan system.out.println. Okay, apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Bulan cuti ialah apa? Awak type dekat jawapan awak dekat ruangan chat. Bulan cuti ialah bulan apa? Bulan cuti ialah dia ada double dot. Apa jawapan dia? Bulan cuti ialah bulan cuti kosong. Apa dia? Bulan cuti ialah pandai Heli, Disember. Okay, sebab dia kata kosong. Kosong, indeks kosong ialah Disember. Macam ni. Lepas tu dia kata apa lagi? Bulan sekolah ialah 2, indeks 2. Apa jawapan dia? April. Good. Ingat tengok dekat soalan dia ada letak double dot ni guys. So kalau letak double dot kena buat double dot. Kalau tak buat double dot salah. Okay, April. So itulah jawapan dia. Jelas Boleh. Okay, next. Soalan 3. Kelab e-sukan sekolah. Kelab e-sukan sekolah anda ingin membangunkan satu sistem pendaftaran pemain secara dalam talian. Portal ini memerlukan sistem yang membolehkan pelajar mendaftar. Okey, mendaftar sebagai ahli. Mendaftar sebagai ahli dan menyimpan maklumat mereka ke dalam pangkalan data. Bina satu aplikasi web ringkas menggunakan bahasa perskriptan pelayan dan pangkalan data yang memenuhi kriteria berikut. Dia mesti ada membina borang yang menerima input nama pemain, ID pelajar, kata laluan. Menyediakan fungsi untuk menyimpan data tersebut ke dalam jadual pangkalan data secara kekal. Okay. Tuliskan kod HTML bagi menghasilkan paparan seperti yang diberikan. So, macam mana kita nak buat coding ni? Okay. Selepas kita tengok dulu soalan ni. Selepas
Okay, let's say lah saya letak sini nama saya Adila. Okay. ID pemain G001, saya letak sini Adila Gamers. Okay. Kata laluan 1, 2, 3, 4, 7, 8. Contoh. Dan bila saya tekan daftar, maklumat saya ni akan dihantar ke dalam pangkalan data yang kekal. Okey. Tengok kepada soalan yang seterusnya. Lengkapkan pembangunan sistem anda dengan membina fail daftar.php. Gunakan jawapan A sebagai panduan untuk membolehkan data yang diinput oleh pengguna disimpan ke dalam pangkalan data dan nama pangkalan data itu ialah DB Usukan dan dia ada jadual ataupun entiti pemain. So ini ialah pemain. Jadual pemain. Okey. Dan dia kata ini ialah contoh satu rekod yang disimpan. Bermakna bila kita isi maklumat borang pendaftaran pemain, contoh Adila Gamers G001, 1, 2, 3, 4, 7, 8, saya klik daftar, maka akan masuklah dekat dalam jadual dalam pangkalan data diisukan dalam jadual pemain. So sini akan jadi Adila Gamers akan dapat maklumat ataupun akan masuk maklumat ni. Maklumat yang saya masukkan tadi. Okey, faham? Setakat ni faham tak? Okey. Now, macam mana kita nak buat kod HTML ni? Right. So, untuk buat kod HTML, mula-mula dia kena ada tag HTML lah. HTML. Lepas tu ada head. Okey, dalam head, ingat, dalam head ada title. Okey, ada title ataupun tajuk. So, awak rasa apa tajuk dia? Tajuk dia kat sini, Kelab Isukan Sekolah. So, sini awak buat Kelab Isukan. Dan awak tutup title. Okey, tutup title. Kemudian, kemudian tutup head. Okey, tutup head. Okay. Next ialah body. Apa sahaja yang akan dipaparkan? Maksudnya ini kan rajah ni kita akan paparkan kan. So, apa sahaja yang akan dipaparkan akan masuk di bawah body. Okey, apa sahaja yang dipaparkan akan masuk bawah body. So, yang ini tadi saya kata bila tekan je daftar, dia akan pergi ke daftar.php. Okey. So bermaksud sini dia akan ada form action. Form action. Okey, actionnya dia akan pergi daftar.php. Daftar.php. Okey. Peringkat kata tak muat letak dekat bawah. Method post. Maksudnya dia akan menggunakan method post. Dia akan hantar post kepada daftar.php. Okay. Now, ini borang pendaftaran pemain. Bila awak buat coding, awak ingat tak ada H1, H2, H3 kan? So, H1 sampai H ni heading tau. Nanti saya ajar lepas habis exam H1, H ni ialah headings. Headings ni dia ada 1 sampai H6. So, H1 tulisan dia akan jadi besar macam ni. H2 kecil lagi. H3 lagi kecil daripada 2. Maka kalau H6 dia akan jadi kecil macam ni. Okay. So, yang ini kita tak boleh letak H1. Sebab tulisan dia kecil kan. Saya nak letak H3. H3, apa tulis sini? Borang, huruf besar Borang pendaftaran pemain. Fokus ini soalan coding ni. Borang pendaftaran pemain. Dan tutup H3. Okay, so this one H3 lah.
Nama pemain ni kita gunakan label. Okey. Yang ni yang kita nak buat kotak yang user perlu masukkan. Ini kita akan guna input type. Okey, input type. Kemudian input type. Kemudian yang ini pun samalah, ID pemain ni label. Yang ini kotak ni input type. Button kita guna input name. Okay. Alright. So H3 sudah. Label pula. So label. Nama pemain kena huruf besar. Seperti dalam soalan. Okay. Nama pemain. Dan awak tutup label. Ini nama pemain. Lepas tu kotak dia letak dekat bawah kan. So maksudnya dia akan enter satu kali. So bila enter, kita letak BR. Okay, BR. Lepas tu nak buat kotak ni pula. Buat kotak ni saya kata input type. So sini buat input type. Sama dengan text. Input type text. Name. Okey, apa nama kotak ni? So, sebab dia nak isi nama pemain, so saya letak nama pemain. Nama kotak tu ialah nama pemain. Okay, ada pengikat kata dan dia ada required. Tutup. Okey. Lepas tu BR lah. BR. Sebab dia nak buat ID pemain pula. Okey. So, awak buatlah. Cuba awak buat ID pemain dan juga kata laluan. Cuba awak buat untuk ni pula. ID pemain dengan kata laluannya ni. Okey. Cuba buat. Siapa yang dah siap, ambil gambar, hantar dekat saya. Hantar dekat dalam grup. Cepat buat sendiri dulu. Saya dah bagi contoh dah ni. Awak buat. Saya tunggu Saya tunggu jawapan dekat Telegram. Dah siap? Okey, Heli dah siap. Heli dah hantar jawapan. Sekejap Kaidun pun dah hantar. Save to gallery.
Okey, saya tengok jap Khairun, Henry. Okey, lebih kurang jawapan. So saya ramai yang dah hantar. Saya pilih je ya. Saya pilih jawapan ni. Wait. Ni. Ni jawapan siapa ni? Oops. Ni jawapan ni. Okey. So, nama pemain, label BR, pandai. Pandai. ID pemain. Okey, BR, pandai. Input type text. Yang ini letak siapa ni? Heli punya kot ni. Letak 2 Heli. 2 pengikat kata ya. Okey. Sebab kita dekat sini memang kita guna 2 pengikat kata. ID pemain pandai. So, awak guna ID. Awak sini letak name. Heli, sini letak name. Okey, jangan letak ID, letak name. Okey. Name, kata laluan, label BR. I ni huruf kecil, Heli. I ni huruf kecil. Okey, it's okay. It's okay salah, tak apa. Salah sekarang, saya boleh tolong. Okey. Lepas tu, label, kata laluan, label BR. Ni pandai. Okey, input type text. Kata laluan, biasanya dia akan keluar macam ni. Betul tak? Dia tak appear ataupun dia keluar star. So, nak keluarkan star, kita tak guna teks. Tapi, kita tukarkan ini kepada password. Okey, password. Input type, password. Yang ini gantikan dengan name. Name, dia mesti name. Okey. Input type. Lepas tu, name. Dia tak ada ID, dia bukan password. Okey, name. Kata laluan, pandai, required. Macam tu. Okey, yang ini memang macam ni cara dia. Dia ada type, ada name. Ada type, ada name. Okey, saya ada semak dekat beberapa orang yang dah hantar dekat Telegram, semuanya letak teks dekat sini. Untuk password, kita letak password. Okey? Alright. Lepas tu, tak habis lagi kan? Dekat daftar. Dekat daftar, saya kata kita letak input name. So, sambung dekat sini. Tapi awak nampak tak? Sini ada space banyak. So, sini awak tambahlah BR. Tambah lagi. Tambah lagi 2. Nampaklah dia enter dia 2 kali. BR tu dia akan BR tu dia akan bagi ruangan dekat sini. Okey. Dan kemudian untuk butang daftar, saya kata input name. So, sambung dekat bawah. Input name sama dengan, okey, 2 pengikat kata, submit. Submit. Value. Value ni ialah apa yang akan appear dekat butang tersebut. So, yang appear dekat butang ni daftar kan? So, value daftar. Lepas tu, type. Jenis sama dengan submit. Ada pengikat kata juga. Close. Okey. So, sekarang kita tengok dekat soalan. Apa yang tak tutup? Head ada open head, close head. Betul? Apa yang tak tutup? Kita tak tutup lagi form. So, yang ni form. Okay, naik atas lagi. Kita tak tutup body. So, kita tutup body. Close body. Lepas tu, naik atas lagi. Kita tak tutup HTML. So, last kali close HTML. Selesai. Okay? Boleh? Salin. Dah? Siapa yang dah salin, angkat tangan. Okay, good. Okay, now
kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya yang inilah. Sekarang ni, bila kita dah tekan daftar, macam mana pula kita nak masukkan dia ke dalam database? Awak ingat tak bila awak buat kerja khusus kan, awak ada borang pengundi, lepas tu borang pengundi.php, lepas tu awak ada proses pengundi.php. Lepas tu awak ada borang admin.php, proses admin.php. Right. So yang tadi kita buat ni, ini adalah borang lah. Macam borang proses, borang admin.php. Now, macam mana kita nak buat untuk proses admin.php, proses pengundi.php. Okay, so cara dia macam ni. Kita mulakan dengan PHP. Okay, open PHP. Open PHP, lepas tu $conn. Biasa awak nampak conn kan dekat dalam awak punya coding. Conn equal to MySQLi. Kita kena connect dulu dengan database. Kita kena buat sambungan kepada database. So connect. MySQL connect. Okay, apa nama database? So MySQL connect. Localhost. Ini mesti ada. Localhost. Lepas tu root. Lepas tu ini sepatutnya letak password. Tapi kita tak ada password kan. Kita tak ada password apa. Kita punya PHP MyAdmin tak ada password. So tak payahlah letak apa-apa dekat dalam ni. Kita just kosongkan saja. Okay. Kosongkan saja. Lepas tu semicolon. Okay. Bila dah buat sambungan, kita kena pilih pula database. So nama database dia ialah DB Isukan ni. Okay. Kemudian kita buat $sign. Bukan $sign. Nak pilih tu kita buat MySQLi select DB. Select DB sama dengan tak ada sama dengan. Okay, MySQL _select _DB book ish. Saya dah padam lah tadi. Kenapa dia fail? Okay, buka kurungan. Conn, $conn. Lepas tu, apa nama database? DB Isukan. Ni DB Isukan. DB Isukan. Okay. Mula-mula kita connect. Lepas tu kita pilih DB. Itu step dia. Sepatutnya saya ajar kamu ni dalam bab 3.2 tapi tak sempat. Saya ajar terus melalui soalan saja. Nanti saya ulang balik tau lepas habis exam Okey. Kita dah connect, kita dah pilih. Lepas tu sekarang ni awak ingat tak awak pernah buat macam ni? Struktur dia macam ni, structure dia macam ni. So sini saya buat nama pemain. Nama pemain sama dengan, pernah tak awak nampak ni post? Post. Block bracket. So yang ini kena sama dengan sini nama pemain. Okey, sekejap. Saya tulis dulu, sekejap saya explain. Okey. So, awak tahu tak? Bila kita isi macam ni. Tadi saya kata saya isi ni Adila kan. Adila Gamers ni kan. Saya tulis Adila Gamers kat sini. So, bila isi, tekan daftar. Yang ini, nama kotak ni, nama pemain kan. Nama kotak tu ialah nama pemain. Nama pemain. So, nama kotak ni, apa saja yang ditulis dekat dalam kotak ni,
dia akan dihantar ke dalam pangkalan data DBE Sukan. Jadi sebab tu dia akan post. Okey, dia akan post, dia guna method post yang ini. Okey, dia guna method post yang ini. Yang nama pemain dalam block bracket ni mesti sama dengan yang ada dekat sini. Mesti sama. Okey. So, sini kalau awak buat N huruf kecil, maka kalau awak buat N huruf kecil, tengok dekat highlighter biru saya ni, maka dekat post ni pun kena huruf kecil. Boleh faham? Siapa faham angkat tangan? Okey. Kalau tak, dia akan jadi error lah. Okey. So, nanti yang ini akan pegang nilai Adila Gamers. Sini akan jadi Adila Gamers tadi. Jadi Adila Gamers ni akan hantar ke sini nama pemain. Okey, nama pemain, $sign nama pemain akan pegang value Adila Gamers tadi. Okey. Kemudian kita ada 3 lagi kan? Kita ada nama pemain, ada ID pelajar dengan kata laluan. Okey, ID pelajar dengan kata laluan kita tak buat lagi. So kita buat $sign ID pelajar ke? Bukan ID pelajar, ID pemain. Okey, $sign ID pemain, tapi dalam ni dia buat ID pelajar. It's okay, tak apa. So sini ID pemain sama dengan $sign post. Okey, tengok balik dekat soalan awak tadi. Dekat jawapan awak tadi. Saya ambil jawapan Hailey. Hailey buat ID pemain. Yang ini. Tengok highlighter biru saya. Hailey buat ID pemain. So saya buat IP huruf besar. Awak tengok apa awak buat. Macam mana awak buat. So sini IP huruf besar. ID pemain. Okey. Kena ada single quotes Lepas tu kata laluan pula. Sini saya nak letak password. Password sama dengan $sign post. Tadi Hailey buat apa? Kata laluan Hailey KL huruf besar. Ni. KL huruf besar. So, dekat name Jadi saya dekat sini KL kena huruf besar. Ni. Letak letak pengikat kata laluan KL huruf besar. Tutup pengikat kata block bracket. Macam tu. Faham? Okey. Mesti ada antara kamu yang tertanya-tanya. Saya tahu mesti ada kamu yang tertanya-tanya. Tapi kamu tak nak on mic, kamu tak nak tanyalah. Okey. Cikgu, yang ini nak letak apa? Yang saya highlight warna kuning tu. Yang ini nak letak, Yang ini nak letak dengan nama apa? Ini. Yang highlight kuning ni. Boleh tak nak ubah dengan nama lain? Boleh. Yang ini, yang highlight kuning ni, kita yang bagi nilai. Tak apa. Perlu ke sama dengan ni cikgu? Dengan yang dalam jadual pemain? Tak perlu sama. Tak payah nak sama. Okey? Kalau sama boleh tak cikgu? Boleh. Tak ada masalah. So yang dalam $sign tu, itu ialah pemboleh ubah. Kalau soalan tanya, apakah pemboleh ubah? Awak carilah $sign kalau dia bagi soalan coding PHP. Dia bagi soalan coding PHP, dia tanya apakah pemboleh ubah yang terdapat di dalam coding tersebut. So kamu jawablah ni, nama pemain, ID pemain, password. So itulah dia nama pemboleh ubah. Nama pemboleh ubah input. So ini ialah input lah pengguna yang masukkan nilai yang dekat highlighter warna kuning tu. Okey? Tak perlu sama dengan mana-mana. Cuma yang biru ni kena sama dengan soalan dekat A tadi. Jawapan yang coding kamu tulis dekat A tadi. Faham ke? Siapa faham angkat tangan? Okey, bagus. Okey, selesai yang itu.
Lepas tu kita dah ada dah. So Adila Gamers akan jadi dekat sini. Kan? Adila Gamers ni value dia akan dihantar ke sini. Ke dollar sign ni. Akan dihantar ke dollar sign nama pemain. So sini tadi G001. Dia akan hantar ke ID pemain. Yang ni password saya 123478. So ini pun akan hantar ke password. Okay. Lepas tu bila dah hantar, bila pemboleh ubah yang highlight warna kuning ni telah pegang value Adila Gamers G001123478, dia kena masukkan dekat dalam database. Kena masuk dekat dalam ni. Kena masuk yang dekat dalam database yang ini. Okay. So macam mana cara nak masuk dia? So awak kena buat $sign SQL. Okay, $sign SQL. Masuk. Kalau dalam SQL statement masuk apa? Masuk. SQL. Masuk. Bahasa Inggeris apa? Cepat guys. Masuk. Bahasa Inggeris apa? Pandai. Insert. So sini. Insert. Into. Apa nama jadual tadi? Pemain kan? Insert into pemain dia piruk kecil semua. So sini piruk kecil. Pemain. Okay, insert into pemain. Then dia ada nama pemain, ID pemain. Yang dalam ni kita kena ikut seperti dalam jadual. Okay. So semua huruf kecil. Nama pemain. Ini kan database, kan? Database. So, kena ikutlah apa yang ada dalam database dekat sini. Okay? Yang dekat dalam Ali Gaming ni. Yang dekat sini. Yang saya highlight warna, apa saya nak highlight warna apa lagi? Warna pink ni. Ni. Yang saya highlight ni. Okay? So, dia kena sama. Nama pemain. ID pelajar. Kata laluan. Tutup bracket. Values. Okey, siapa yang pegang values Adila Gamers G001 dengan 123478? Values tu sekarang dipegang oleh yang highlight warna kuning ni kan? Okey, so sini values. Buka kurungan. Pengikat kata, satu pengikat kata. $sign. Tulislah nama pemain. Ejaan dia kena sama seperti dalam yang awak declare. $sign. ID pemain. Tutup. $sign. Password. Tutup. Tutup curly bracket. Okay. So, yang ini kena sama. Yang saya highlight kuning ni kena sama. Okay, saya buat lagi sekali. Saya ubah warna highlight sekejap. Saya buat highlight warna apa lagi tak ada. Warna purple. Okay. Sekarang awak nampak tak? Kalau warna purple, kena sama dengan warna purple yang dekat sini. Ni nama warna purple ni kena sama. Ni kena sama. Sebab dia melibatkan database. So, dia kena sama seperti dalam database. Lepas tu, values. Values tu nilai kan? Nilai tu telah pun dihantar ke highlight yang warna kuning. Maka, yang ini kena sama. Yang highlight kuning tu kena sama dengan nama pemboleh ubah. Yang highlight biru tadi tu, dia kena sama dengan yang warna biru tadi kena sama dengan soalan A tadi. Name tadi. Okay? Alright. Sekarang, dia dah pilih database. Okay, dia dah pilih database. Dia dah masukkan Adila Gamers G001123478 ke dalam pangkalan data.
pemain. Kemudian sekarang dia coding yang seterusnya ialah $sign result. Ini ialah query kan. Yang insert into ni ialah SQL, structure query language. So sini MySQLi underscore query $sign comma $sign SQL. Okay. Warna apa ya? Warna ni kot. Ni. MySQLi connect, MySQL select DB, lepas tu MySQL query. Okay, dan last sekali ialah kita tutup. MySQLi close. Apa yang kita nak close? Connection tadi, con tadi. Lepas tu kita tutup PHP. Habis. Barulah selesai. So ingat yang saya highlight ni. Mula-mula buat connection, lepas tu pilih database. Bila dah pilih database, nama database ialah DB Isukan seperti dalam soalan. Kemudian kita masukkan data yang dihantar oleh pengguna tadi menggunakan insert into pemain. Kemudian buat query. Laksanakan query tersebut dan dia akan simpan dalam result. Dan last sekali close. Tutup database. Tutup database. Okey. Jelas. Siapa jelas angkat tangan. Nasrin okey ke Nasrin? Nasrin okey. Kavia laki okey ke? Nicole okey. Chen Han? Okay, good. Alright, now. Okay. Kemudian seterusnya soalan terakhir. Lepas tu habis lah. Okay, soalan yang terakhir ni. Jadual 4 menunjukkan sampel data berkaitan subjek yang didaftarkan untuk pelajar tingkatan 4. Setiausaha peperiksaan sekolah menggunakan sistem pengalian data untuk menyimpan data tersebut. Laksanakan penormalan sehingga peringkat tertinggi. So, peringkat tertinggi ialah, ya Allah, kenapa ni? Okay, peringkat tertinggi ialah 3NF. Okey, maksudnya nak kena buat 3NF. Dia ada kata ke bina jadual? Tak ada kan? So, kalau tak ada kata bina jadual, kita buat skema hubungan. Okey, so tulis sini 1NF. Okey, 1NF. Dia dah bagi dah kunci primer. Okey, kita analisis dulu. Siapa yang bergantung kepada jadual pendaftaran, dia ada kunci primer iaitu ID murid dengan kod subjek. Maksudnya bila dia ada dua kunci primer, ya boleh. Nanti Yabi awak tengok dekat dalam rakaman saya bagi rakaman. Bila ada dua kunci primer, maksud dia ialah kebergantungan fungsi sepenuh. Dia ada kebergantungan fungsi sepenuh. Mesti ada satu atribut yang bergantung sepenuhnya kepada ID murid dan juga kod subjek. So yang ini kita tengok dulu. Yang mana satu kebergantungan fungsi separa. Maksudnya siapa yang bergantung kepada ID murid sahaja. 1NF kita nak menghapuskan separa. So yang bergantung kepada ID murid sahaja ialah nama murid, jantina bergantung kepada ID murid. Okey. Kemudian yang bergantung kepada kod subjek sahaja ialah nama subjek, ID guru dan nama guru bergantung kepada kod subjek. Manakala tarikh daftar ni dia bergantung kepada kedua-duanya. Tarikh daftar inilah yang
kebergantungan fungsi sepenuh kepada kod subjek dan juga ID subjek. Okey. So kita dah analisis. Macam mana kita nak buat penormalan? Jadi yang ini 1NF salin balik pendaftaran. Okey, pendaftaran. Salin balik semua yang ada dekat sini. So ID murid, KP. Okey. Lepas tu nama murid, jantina, kod subjek KP, nama subjek, ID guru, nama guru, tarikh daftar subjek. Okey. Lepas tu 2NF pula. 2NF tadi 1NF kepada 2NF ialah untuk menghapuskan kebergantungan fungsi separa. Maka kita kena pecahkan 1NF ini. Okey, kita hapuskan kebergantungan fungsi separa, kita kena pecahkan jadual pendaftaran. Jadi, tadi saya kata apa? Jantina, nama murid bergantung kepada ID murid saja. So, nama jadual itu ialah jadual murid. Kita tengok ID murid. So, nama jadual murid lah. Murid, ID murid, kunci primer, nama murid, jantina. Okey. Lepas tu, subjek. Sebab dia ada kod subjek kan. So, nama jadual tu subjek lah. Kod subjek, kunci primer, then nama subjek, ID guru, nama guru. Okey. Kemudian jadual asal pendaftaran kena ada. So jadual asal tu kita letaklah yang kebergantungan fungsi sepenuh. So tarikh daftar subjek, right? Bergantung sepenuhnya kepada ID murid. Maka bila bergantung sepenuhnya ID murid akan jadi KP KA. Kod subjek pun akan jadi KP KA. Dan tarikh daftar subjek. Awak salin awak jangan screenshot. Kalau awak screenshot, awak lihat dan awak ingat. Tapi kalau awak salin, bila awak tulis, awak akan salin dan ingat. Salin dan ingat tu lebih tahan lama daripada tengok dan lihat. Okey, dan last sekali 3NF. 3NF. 2NF, kita kena pergi dari 2NF kepada 3NF ialah kita nak, tujuannya ialah untuk menghapuskan kebergantungan fungsi transitif. Tengok dekat murid, ada tak transitif? Tak ada kan? Dia dah mencapai kebergantungan fungsi sepenuh. So, salin balik. ID murid, KP, jangan kacau dia. Okey? Sebab dia dah kebergantungan fungsi sepenuh, kita jangan kacau. Kita salin saja balik. Okey, dekat pendaftaran pun tak ada. Sudah mencapai kebergantungan fungsi sepenuh. Salin balik. Kalau tak salin balik, dia tak ada markah lah. Tapi, okey, dekat subjek ada kebergantungan fungsi transitif. Iaitu yang mana transitif?
Transitifnya ialah pada ID guru, nama guru. Di mana nama guru bergantung kepada ID guru. Transitif kata apa? Atribut biasa bergantung kepada atribut biasa. Okey, atribut bergantung kepada atribut biasa. ID guru ni atribut biasa kan? Dia bukan atribut kunci, betul? Maka nama guru ni bergantung kepada ID guru, dia ialah transitif lah. Jadi oleh itu kita kena pecahkan jadual tersebut. Okey, macam mana saya nak pecahkan? Okey, kita pecahkan dulu ID guru, nama guru. So antara ID guru dengan nama guru, yang jadi kunci primer ialah ID guru. Sebab nama guru boleh ada nama yang sama kan? So kita buat ID guru, nama guru. Nama jadual ni kita letaklah guru. Okey. Subjek ni nak buat apa? Subjek ni kena maintain. Kena ada. Subjek. So kita pilih, kita tulis kod subjek. KP. Nama subjek. Lepas tu, sebab ID guru dia dah jadi kunci primer kan? ID guru dia dah jadi kunci primer dalam jadual guru. Maka untuk mewujudkan hubungan, ID guru akan jadi kunci asing dalam jadual subjek. Okay, so itulah jawapan dia. Kunci asing kan nak mewujudkan hubungan antara dua jadual. So kenalah ada kunci asing dalam jadual subjek. Siapa dia kunci asing? ID guru lah yang akan jadi kunci asing dalam jadual subjek. Bila ada KA, barulah boleh buat ERD yang mempunyai hubungan. Okey. So ERD tu nanti, dalam ERD pula nanti dia kedudukan dia akan jadi macam ni lah. Murid. Murid. Pendaftaran berada di tengah-tengah. Pendaftaran. Saya buat yang many to many tau. Semalam saya ada ajar kan cara buat many to many, one to many. So pendaftaran. Sini jadi subjek. Guru tu. Guru ajar subjek. Sorry. Sini jadi guru. So sini jadi many to many. Yang ini guru ajar subjek. Siapa yang ada kunci asing? Subjek betul. Di mana ada kunci asing, dia akan jadi many. So sini one. Okey. Hubungan kekardinalan. Kekardinalan antara guru dengan subjek ialah one to many. Kalau ada KPKA, barulah many to many. Ataupun kalau buat macam Jaen buat yang saya tunjuk jawapan Jaen tu, Jaen buat 1 to M, M to 1. Kan? Macam tu pun boleh. Tapi Jaen tak gunalah dia punya pendaftaran tu bukan bentuk macam saya ni lah. Bukan bentuk macam saya ni lah. Dia jadi bentuk entity. Dia tulis simbol petak. Bukan simbol hubungan. Okey? Jelas? Ada apa-apa soalan? Habis dah ni. Ada apa-apa soalan tak? Siapa ada soalan, angkat tangan. Tak ada. Alright. So, itu sahaja guys. Habis dah. So, nanti tolonglah buat ulang kaji balik kepada kertas ini. Ini ialah soalan klon. Jangan lupa baca juga buku teks. Okay? Soalan klon tak semestinya exactly same. Dia boleh, maksudnya soalan klon ni dia nak bagi tahu bab apa yang keluar. Ruang apa? Bab apa yang boleh keluar, macam mana soalan tu boleh ditanya. Mungkin kan? Mungkin contoh soalan nombor 3. Soalan nombor 3 yang ini.
Oh bukan soalan nombor 3. Saya confuse dengan soalan form 4. Mungkin yang ini dia buat kos masa sumber kan. Yang ni kan jawapan dia kos masa sumber. So soalan tu dia akan keluar ciri penyelesaian masalah. Soalan clone saya letakkan yang ada penyataan. Yang ada penyataan, lepas tu tentukan ini ciri apa, betul? Tapi mungkin soalan clone dia letak gambar rajah. So melalui gambar rajah tu awak kena analisis adakah dia menggunakan kos, masa atau sumber. So yang itu awak kena bacalah melalui buku teks macam mana dia menentukan jawapan tersebut, kos, masa ataupun sumber. Itu contoh. Okey, contoh situasi yang boleh berlaku. Saya tak kata soalan clone ni dia boleh keluar exactly same. Tak semestinya. Tapi boleh jadi sama. That's why saya kata tolong baca buku teks juga. Okey? Alright. So kalau tak ada apa-apa soalan, itu saja guys. Kita jumpa lagi di sekolah. Alright. Terima kasih.